Welcome to my channel. Okay, kita nak pergi mana? Kita pergi makan dulu. Lepas tu baru kita cium. Kucing bang. 3 pagi tadi kau tak payah bangun gitu 6.30. Kau tak dah tahu isteri Dah dia orang pakai Nasi apa habis? nasi aruk Dekat kedai? dekat kedai kopi Okona. Wow. Bismillah. Kita makan. Nah, dataran kucing ke? Dataran ke? Turn left onto Jalan Tanah Abang Haji Open, then slide right onto Jalan Bear. Padang Sana ada. Padang Majlis Daerah Kucing. Belah sana baru waterfront kan? Ya, kita ke sana dulu. Kita ke waterfront, to the waterfront. Apa ada sana Pak Sen? Yalah, ni mall tu kan? Mall lama juga ni. Jalan Courthouse. Tapi saya tak masuk kot. Kita mengamuk kat luar je kalau pergi. Ya. Bangunan ni nampak lawa itu. Soket and Catering Gallery. Wow. Dia akan buat ni ya, festival, carnival. Festival tak ada siram-siram air kot. Di Kuching. Jalan Courthouse. Ini mall. Ni jalan ni. Tadi seorang kan perempuan dan lelaki. Pas kat sini. Lekat tangan. In 600 meters, you will arrive at your destination. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Heritage Museum. Heritage Museum ni kena pergi ni. Dah tutup kan? Kalau sini jumpa parking, dah boleh parking kan ni? Kan? Oh, kucing. Sekarang ni lorong ni nak buat ada Indian Street ni. Ya. Oh, nak buka. Oh, situ banyak parkingnya tadi. Mana kat situ? Ada aiskrim apung ni. Bola apa? Yang viral depan ada lagi sini. Ni macam kita ambil gambar ni. Itu dia kedai souvenir depan ni. Saya batik di sini. Oh, bendera besar. Cak. Crafts. Panas lagi ya. Awak tu tengok ni. Ha. Apa dia? Okay, ni kalau nak naik tradisional boat cruise, ni harga dia. Dia ada river cruise kat sana. Mahal sikit yang ni. Kat sana kita boleh naik jambatan ke sana. Cari spot ni nak ambil gambar kat mana. Kita tahu satu spot. Kalau naik cruise. Cuba saya tulisan je. Selepas berapa tahun kita naik sini balik? 9 years. 9 years. 7 years ago. 7 years. Cepat masa berlalu. Sudah 9 tahun. 7 years 9 ke? 7 8 tahun. Dulu tak buat vlog pun. Kan dia kan? Tu masjid dia je. Sana tu. Ya. Putrajaya. Cuaca agak panas hari ni. Kita payung. Menyelakkan kepeningan. Saya Dia Astana tu boleh masuk ke?
Patutnya boleh tapi tak tahu pukul berapa. Dah tutup lah ni. Okay. Kalau yang lama pam dia terus. Ya. Ni ada jual-jualan pangkalan panjang punya stesen. Ni kita jalan belah sini Pak. Kita nak Aus Kawin tu. Semayang Ah. situ. Kita Aus sampai Kawin. di Dah Aus punya. industri. Tengok apa yang ada di sini. Wah. Tengok apa yang ada kat sini. Ronda-ronda. Batik Sarawak. Mm-mm. Ni baju video Sarawak. Mm-mm. Takut harum kan tu. Mm-mm. Macam ni. Kita jalan aja. Ronda-ronda dulu. Baru kita patah bawah. Lama. Bisa macam saya suka dia. Tu. Tu. Sana sih nak tu. Tu ada pink putih tu lawa. Tu dia di sana atas tengok. Mm-mm. Itu tu. Kelawar. Batik-batik syarikat Aminuddin. Nazimuddin. Aminuddin. Oh. Ni sekat ni. Pendek. Mungkin. Berat ni. Hitam colour. Ini lembut. Kain macam ni. Jadi kan tu dekat sana ni. Dekat ke kain aku tak tahu. Itu lapis tak? Kenapa? Contohnya ni. Colour dia macam kek lapis tau. Tu lah. RM1 Macam satu. kain. Macam kain tu. Kain songket. Yang panas sikit. Nanyam. Ni. Macam Oh, nama sikit dia. lah. Macam nak buat. Cantik kan? Cantik kapan ni? Kan? Ya. Ya. Baba Nyonya. Nyonya Baba. Macam apa? Corak kan? Kena colour lah. Corak ni lah. Kita masuk mall kejap. Sejuk-sejuk badan sikit. Cari apa yang ada. Ni mall lama. Ada Caji. Kita cari Watson di mana? Naik atas kot. Kalau ada lah. InsyaAllah ada. Skechers ada, takkan tak ada. Okay, kita dah sampai Watson nak cari penyejuk. Cari ni mana? Pergi jalan-jalan mana, korang wajib pakai ni dekat kawasan yang panas contoh macam Malaysia ni. Sebabnya kita bercuaca panas. Lama akan perlu semuanya rasa sejuk. Nanti korang belilah benda ni. Prof. Japanese building. Ni Japanese building. Kenapa Kayu asal tu? Ya. Ini Japanese building ya. Dia dah jadikan tempat yang cantik. Ni yang pokok dulu kan kita pernah parking kat sini. Ya. Tak. Situ Chinatown.
Yang malam-malam ada lampu tu, Bi. Kita naik ke dulu? Cantik-cantik. Dulu kita parking kat area-area sini. Dari sini kita jalan yang ada lampu. Sebab ada festival juga time tu. Semua. Ya, sama. Kita tak boleh kerja kedai sini, kat sini. Ya. Kita buat teknik lah sekarang. Juga ada tu yang pintu tu. Tak ada yang ditutup tu, tak ada. Dia dah buka. Dia dah buat macam tu. Tak ada yang kali tu dah. Oh, hotel kan? Hotel. Alah, hotel pula. Kita dah boleh ni. Macam mana tak takut nanti. Hey! Another one. Sekejap Kita jambatan ni Ni boleh pun sunset lah, wah. Banyak kedai bawah tu, Bi. Bahria. Kedai Bawah sini, belah sini. Kebelah sini. Kedai Ada sunset makan. view lah. Lagi dengan dia punya tu. In 500 meters, use the left 2 lanes to turn slightly left. About, continue straight. Tu ada kedai lain lah kalau tak naik tu kan. Nasi katuk kukus. Wow. Nanti dah Nasi tengok. lagi. Tengok apa benda nasi katuk. King Laksa Sarawak. Oh. Wow. Estetik. Kita nak pergi. Katanya ada apa? Dia pasar malam. Pasar malam ataupun Dia macam uptown. uptown. Tu nampak tu. Ni tempat kita mahu. Kita pergi lokal. Street food. Oh, cantiknya pemandangan. Tak buka lagi. Buka lah kan. Tempat parking ni tempat parking orang jual In 50 meters, your destination will Tak be on buka the left. lagi. Tempat makan ada dah. Your destination is on the left. Okey. Ini. Parking ni kena bayar. Dia orang tak nak masuk ni. Ya. Uptown. Tengok apa ada uptown dekat sini. Menarik ke tak menarik? Wah. Yo. Yo, panjangnya. Ke atas lagi besar. Ya. Apabila kita dalam situasi Cantiknya guys. Dia pun main layang-layang. Kat sini ada sunset, sunrise, sunset. Jom kita pergi bazar. Ini goreng ni. Sos cici ikan. Tengok dulu kalau tak. Yang tadi. Kita mencari makanan sini. Kita ada laksa Sarawak goreng, laksa Sarawak goreng. Laksa Sarawak goreng. Goreng.
Ya, kita jumpa mi kolak kita. Encik cuma makan itu kan ni kolak ni kam pau Iya, kam Kak. kuah warna merah tu. Itu ikan rupanya. Ya. Yang ni kuah. wonton dengan sate. Dia masih mau sate. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة Susu tak ada. قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sekarang mana-mana kedai mana tisu gantung. Saya nak rasa manis kena makan dengan sate ayam. Dengan mi dia macam nak kembang. Di sini macam ni. Ha? Di sini macam ni. Mungkin tak rendam lama. لا حول ولا قوة إلا بالله RM15 ke RM20. رب يسين ولا كافر بالتمن بالخير Mango kat juga ya. Sini. Mas surau. Kenapa? Metro. Apam balik. Sini banyak. Semenanjung punya makanan. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأعذنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة توفنا مسلمين وارزقنا بالشهداء والصالحين ربنا ظلمنا انفسنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Awim bawe. Cantik lah malam ni kat sini. Esok kita. Mata ni meriahnya. Pembelajaran nampak. Nampak. Terpilai. Use the right two lanes to turn right onto Bandarnya Toronto bila malam Haji eh. Open, Route 1002. Bandar kat sini memang pokok dia memang ada lampu. Dia ada ulat lampu tu. Friendster sama video Friendster. Route 1002 for 1 kilometer. Kat mana mall apa? The Spring kot. The Spring. Wow, ada Pandora. Wow, ada Habib. Wow, Ini menarik. nak pergi Uniqlo. Yes. Coach mall dia ya. Cantik mall dia. Crocs pun ada. Levi's pun ada. Lain macam tu. Kakak kayak. Ni dia nak event dia. Mana lah. Harvest Eve. Oh, pesta menua. Cantik dekor dia. Boleh ke naik? Takut lagi.
Yang ni. Juga dia ni tapi kena saya tahu macam ni. Oh, okey. Saya dah ketemu orang. Ini dia macam yang buat itu dah bangla tu buat yang tu. Kain ni lah. Ini kain ni kain memang buat dari kain ni lah. Ayah. Ini kata ni. Tadi cuaca. Memang kita dekat sini juga ada kedai. Sebelum ni ada kedai. Tapi dah Untuk kita buat buat kita homemade studio. studio. Studio ya. Apa IG-nya? IG dia Edric Ong. Dia ada berdasarkan macam rumah panjang yang dipakai itu yang melambangkan dia punya social status. Tapi kurang lebih lah. Okay, kita dah balik makan, berjalan-jalan. Esok kita sambung. Dulu. Esok kita nak pergi. Ya. Tunggu. Bye. Amin. Selamat pagi. Kita nak makan. Puding karamel ni. Ya. Puding karamel apa? Steam egg lah. Bismillah. Okay. Sedap. Banyak ini. Makan-makan. Bismillah. Okay, kita nak bergerak. Ke mana, Abi? Seminggu. Semangga. Kita nak tengok orang hutan. Harap dapat. InsyaAllah. Hari ni hari Jumaat. Go! Orang ibu tu lagi nak hilang anak yang mendoakan ibunya guys. So Highway Mon. dua kita ampun doa yang Pembangunan highway. Sarjana ya. Mudahanlah Tuhan makbulkan apa-apa permintaan daripada Kak Keja Minda tu untuk maknya dan buatnya dari pun sebagai Campton Trail, Penrisen. Oh, masjid dia. Ini Barrington Trail ke? Masjid dia. Kota Samaraha. banyak kecewakan mak atau buat mak menangis tanpa sedar. Semoga mak sentiasa sihat, bahagia dan panjang umur. Amik mungkin si pandai Oh, ada jual baju tapi macam mana? satu benda mak kena tahu. Amik Memang dia sayang beli. mak sangat-sangat. Ya Allah Tuhan, nanti jugalah. Kita tu kadang-kadang kan si pandai take action. Mungkin si pandai Cash only. Pada minggu dah petang. Sejuk sikit lah. Selasa pagi ni petang. Next one test. Kita kalau jalan kaki nak sampai ke sana dalam berapa kilometer? 1.5. 1.5 km. Ini masa dalam 20 minit lah. Banyak bukit juga lah. Itu lagi tu. Dia okey. Susah koknya.
sisa petang. Macam ni musim hujan menjadi peluang nipis sikit lah bang. Kalau hujan memang tipis tu peluang. Nipis sangat lah. Nipis sangat. Kita memang bagi tahu je. Tak apa, memang depan tu dia dah bagi tahu. Kita dah tahu dia keluar. Mana tahu? Kita dah tahu. Ada juga hujan lebat tiba-tiba dia keluar. Keluar cari makan lah. Kalau dia nak makan hujan ke apa dia keluar je. Cuma kita bagi tahu chance dia lah. Supaya orang kena ada. Yalah. Nanti orang mana orang hutan? Mana orang hutan? Kita tak boleh tipu. Itu dia. Dia memang keluar tapi peluang sikit. Kalau ada bayi besar ni. Mina. Di semua sini ada total berapa ekor? Sekarang dalam 28 ekor. Total berapa ekor? Tapi kemungkinan lebih 30. Sebab kita ada baby baru. Cuma belum official masuk dalam data lah. Kita tengok dia boleh survive ke tak. Kalau dah Berapa bulan dah okey baru masuk. Ya. Baru register lah. Kalau cakap umur dah okey, baru kita bagi dalam data. Dan nama pun kita bagi. Sekarang ni tak silap mungkin 3-4 ekor baby baru kan. Sekali beranak. Sekali beranak ke? Ibu lain-lain lah. Ekor dah lain sekali beranak. Dia biasa memang beranak seekor-seekor lah. Ekor-ekor bang. Itu pun semua hidup cuma 3 ekor je. Maksudnya satu ibu boleh 3 ekor je. 3 ekor je. Tu orang hutan ni dia kira protected sikit lah. Tak pernah ada yang dapat kembar. Chances. Oh, tempat tengok dia sini. Duduk je sini bang, nanti ini ada range. Harap dia keluar lah. Tidak dia tidur je. Dia wild ni tapi sini maknanya dah. Dah dijinakkan lah. Saya bukakan balik. Saya bukakan balik. Itu tahun 1971 tu. Mana? 91. Besar kawasan ni. Leila, Kidding, Sigat, Mina. Semua ada nama. Beware of death. Be quiet. Nunggu kat sini. Punya harapan datang. Yelah benda ni bukan dipaksa. Macam dolphin masuk ni kan. Ini datang. Datang. Ini platform tu. Tak dia tunggu kat situ. Platform ni. Mana dia? Hujan. Kita dengar suara dia. Ya. Come, baby, come. Dia sini, kan dia. Ya ke? Kan dia mandi dengan bunyi ya. Ya. Tak hasil. Kita tunggu apa ni? Kita menunggu orang. Hutan. Hutan. Orang hutan. Hutan tak Ini keluar orang lagi. hutan sana. So ada cukup ada. Sebabnya Jumpa lagi orang hutan. hujan. Orang duduk hutan. Monyet ni dekat bakul. Yang kita tengok dekat Brunei. Dia Alpha. Nak datang. Kita kena tengok cepat.
kau. Mana dia tak nampak lagi dalam gambar. Okay. The idol is coming. Ada orang datang. Betul ke? Pandai dia datang sini nak makan dah sini. Nanti nampak. Pisang dengan dia sengkuang ada tak? Dekat. Ya, tu kan. Dia bergayut kat tali nanti dia akan tali sini. Dia akan manggil tu. Ribak lah. Yang sama. Aduh, apa ya? Ambil tu. Kita tunggu selepas 2 jam. Kita tunggu sudah kat sini. Itu dia hero kita. Pak Atan, ada comelnya. Pak Atan. Ini kita orang tengok. Itu Pak Atannya. Pak Atan gayut kat situ pula. Pak Atan. Dia nak pergi makan kat situ. Ini makanan dia. Okey. Dia makan pisang. Tak nampak. Banyak tu yang makannya. Nampak belu. Dia yang kamu channel biasa ni. Channel biasa. Kena biasa. Kena biasa tak apa. Ya, bingung kan. Ayo. Buat kelaku pula. Santai mbak. Santai guys. Santai kawan. Santai guys. Fotogenik tu. Dia posing. Ambil mata. Alamak, dia dari sini kita dah tutup pula. Ada cumi. Ui. Ui.
fleksibelnya. Kita balik pula. Aduh. Amboi. Kawan-kawan di sana tak tahu. Cantik dia, pandai posing ya. Macam yang Itu dia guys. Itu dia. Dia pandai buat kelaku. Pandai kan? Panjat lagi. okey, kalau tengok sini. Dia bergantung-gantung kat sini. Bukan ini tu. Nampak? Paul hujan. Tak jadi makan. Tak makan. Santai kawan. Dia pukul 10 dah masuk rumah balik. Ada lagi dalam 20 minit. Pusing sana. Mana apa? Mana bagi jom. Mana bagi jom. Supaya dapat. Ini kalau anak Hanan tengok ni memang excited dia ni. Ini kamu Peminat apple ke? makan. Ha? Ini kamu apple. Apple kan? Dia tu ubi tu. Ada apple ke? Orang Orang. Allah. Sana pula. Balik dah. Bye-bye. 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 I'm going to sleep. Bye-bye. dia asal dari mana? Dia Seduku tu dari Pulau Seduku. Oh. Actually orang hutan bukan asal kat sini. Dia takkan duduk kat bandar. Ni kira kawasan bandar. Yalah. Di mana tak ada penempatan manusia, di situlah mereka. Dia memang dia jauh dari manusia. Tapi manusia yang cuba ceroboh kawasan mereka Yalah. berburu. Kalau Seduku yang first generation yang dibawa diselamatkan dari orang kampung, Seduku, Mina, Richie dengan Laila. Mereka orang tembak mak dia dan dia ambil anak dia jadi hewan peliharaan. So lepas tu SFC take action lah. Sebab dia hewan terlindung. Dia orang terima tak boleh jadi pet. Yalah. Tak boleh jadi pet, tak boleh tembak. Faham? So dari situlah Dia kan ada. sini kan nature reserve saja sepatutnya untuk simpan. So sesuai untuk habitat mereka. So dibawa dekat sini. Sebab tu dia orang hutan ada dekat bandar. Yalah. Untuk lindung dia kan. Tapi dia hutan di bandar lagi. Nak ada apa nak balik terus. Nak lah. Bye-bye. Kenapa dia balik?
Takkan gitu. Aku nak Apa balik. nama dia, Beh? Edwin. Edwin Umur 30 tahun. tahun. Dia kalau ikut saiz dia paling besar kat sini nombor 3. Oh, Cakap itu. dia. Nombor 3. Yang 3 besar dia kata. Dia big lah. Kawasan ni luas. Sebenarnya bukan kawasan dia Ini pun. sebenarnya Kawasan pemeliharaan. dia hutan simpan dekat bandar. Sebenarnya dia bukan kawasan dia lah. Perasaan anda jumpa Edwin? Edwin. Mana satu Edwin? Tunjuk mana Edwin? Mana Edwin? Cari Edwin. Ini dia. Dekat tender. Oh, Edwin. Ni Edwin. Apa yang Edwin Nora Menujang. So, dia muda 8 tahun dari kita. Kita lagi tu. Kami lagi tua. Okay, perasaan kami first time tengok Orang dia tani. macam datang tu excited lah. Oh, nampak pun nampak tak nampak kata nampak. Rare lah, rare. Orang kena datang sini. Bagi kat atas lah. Bagi kat atas. Tapi kita tunggu lah ada tu. Boleh. Apa dia? Are you happy? Happy. Okay, boleh datang lah sini. Petang ni kita pergi cari binatang lain pula. Yes, Frog ke, kita cari buaya crocodile. ke, Kita cari crocodile. crocodile ke, frog. Ada frog, ada kalau lagi satu tadi gecko. Gecko esok kita pergi dekat Fairy Cave. Ke Wine Cave. Boleh. Kita pergi sini. So kita makan-makan dan cari binatang. Ya, Inilah tempat dia. ini tempat dia. Jurassic Malaysia. The place. Kita dah sampai dekat kita punya bus station. Edward ke siapa? Thank you for watching.